Sudahlah tu. Follow Bro Time on TikTok dan YouTube jika anda mahukan more Liverpool and football content. Liverpool seri 1-1 dengan Burnley di Anfield. Aku dah tak tahu nak cakap apa dah. 28 shots. 7 shots on target. Compared to Burnley yang cuma membuat 1 shot saja. Masih skor 1 gol. Untuk pertama kali, kita seri semua home game kita dengan all the promoted teams. Kita cuma collect 18 points sahaja out of 51 points. Yang lagi best, korang tahu tak? Roy Hodgson score lagi banyak points daripada Arne Slot. Apa lagi? Apa lagi nak? Abang Long kita pun dah cakap. Seri dengan Leeds, dengan Burnley dekat rumah sendiri, itu bukan Liverpool lah. The only positive yang aku boleh katakan dalam perlawanan menentang Burnley hari itu adalah masa first half. Kita main cukup baik. Kita pass the ball dengan cepat, kita counter attack dan kita pressing. Second half tu alemam. Dahlah kita tukar pemain masa minit ke-78 saja. Ini selepas Burnley dah skor 1-1. It was frustration. Apa yang kau cakap ni, Ana? Memanglah fans bu. Dia bu dekat engkau. Engkau boleh bagi kredit lagi kat Burnley. So sekarang ni kita kena, tim lain bagus. Kita main macam mana? Kita main macam mana? Ana, cukup lah Ana. Resign lah. Balik Holland. Tak tahan lah. Tak larat. Abang Ngah pun tengah tunggu tu. Kita tengok sajalah.